Umi Azlin binti Abdullah. Nama sebelum Islam Siap Boleh. Asal orang Kelantan. Berumur dalam 50-an, 50 lebih. Agama yang dulu? Agama Buddha. Sekarang dah hijrah ke Islam. Lagi? Okay, saya start dengan soalan pertama. Okey. Tak ada. Agama Buddha ni dia macam setahun sekali, macam hari Waisak. Hari sebulan 2 kali. Bulan pertama dengan minggu pertama dengan minggu yang ketiga. Macam dia kata 1 hari bulan dengan 15 hari bulan. Itulah yang hari besar. Okay, soalan kedua. Hari istimewa dia hari Waisak lah. Hari kelahiran ni agama Buddha tu. Tu hari istimewa dia. Okay, soalan ketiga. Dulu tapi pandangan Islam ni tak ada macam Chinese luar kan dia resi Islam ni kan, tapi bagi kami tak ada macam orang Islam ke orang Cina ke apa. Kalau orang Kelantan tu memang macam tak ada lah pandangan serong ke apa ke Islam, tak ada lah. Umi macam neutral lah. Macam boleh terima lah. Okay, soalan keempat. Titik perpindahan tu mendapat hidayah. Mula-mula melalui satu cahaya yang istimewa lah bagi ni, tengok cahaya tu. Lepas tu hidayah melalui mimpi yang macam kamu cerita, mimpi yang mula-mula dari kami balik kerja nak balik kampung, berhenti di masjid. Lepas tu masa tu bulan puasa, bulan Ramadan, kami tengok orang turun dari Jaweh, balik dari Jaweh, tengok ada makcik pakai telefon balik pada ni. Dari situ kami nampak satu cahaya yang memang kita tak boleh nak cerita dengan cahaya yang warna macam mana, tapi dengan cahaya tu hati kita selama ni kita macam hati kita yang gelisah, yang beban yang kita berat apa semua tu jadi satu ketenangan. Lepas tu pada malam balik dari duduk kat kampung, malam tu dapat mimpi masuk dapat mimpi tu makcik yang kami tengok pakai tekun tu, cahaya tekun tu mari pegang tangan kami pergi tengok 3 pintu. Pintu pertama tengok ramai perempuan yang menari di atas papan panah tu, yang menanti yang panah. Lepas tu masuk pintu yang kedua, kita tengok banyak perempuan yang duduk dalam swimming pool tu dengan air bertegak, dengan air hijau, dengan air memang sedih lah. Jadi kita jadi sedih. Yang ketiga masuk tu, makcik bawa masuk pintu ketiga tu, tengok macam hospital, tengok perempuan tu semua dari nampak kepala dan muka dengan rambut dari serabai rambut berkembang tu. Lepas tu tanya makcik, apa makcik dia tutup selimut sampai dada. Makcik tu buka selimut, tengok ular semua atas badan perempuan tu. Jadi kita dengan terkejut kita sebut ya Allah, situ mari perasaan sedih dengan perasaan sedih macam ada sesuatu soalan. Makcik tu dalam mimpi tu makcik tu tanya, kata awak sebut apa tadi? Sebut tu awak pergi cari jawapan dia. Dari situlah. Dari situ dah dapat hidayah tu. Okey, jadi apa boleh saya tahu nama abang? Boleh saya nak abang perkenalkan diri abang? Okay, nama saya Muhammad Mikael Sataya. Seorang mu'alaf sejak 2018. 5, 6, 7 tahun mu'alaf.
Dan baru-baru ni mak pun masuk Islam. Dan nama asal Nagendra, anak lelaki saya. Ramai cakap masuk Islam kena tukar nama bin Abdullah tak ada. So saya maintain nama ayah saya, Muhammad Mikail, nama ayah Sataya. And seorang influencer social media. Okey, jadi saya akan tanya dekat abang dalam 5 soalan. Jadi abang jawab mengikut soalan yang diberikan. Okey. Okey, soalan pertama. Okey, dalam agama Hindu dia sebaiknya bangun sebelum matahari terbit lah. Bangun sebelum matahari terbit, bangun-bangun kena mandi apa semua. Kadang dia kena sembahyang lah. So kadang dia sama bunyi, kalau kita lihat kan, kalau bunyi azan subuh dengan orang India bunyi loceng kat rumah tu sama masa dia, lebih kurang. Lepas tu kerja apa semua, biasa maghrib. Biasa kalau azan maghrib tu orang India tengah loceng. Dia start pukul 6 petang macam tu lah. Kalau kat temple pun habis kuat sebelum 9. 6 sampai 9. Pagi tu, pagi subuh sampai pukul 9 macam tu. Petang tu pula 6 sampai 9 tu. 2 kali lah sehari. Okey, soalan kedua. Dia ikutkan setiap bulan lah. Dia ada kalender. Ikutkan setiap hari. Setiap hari pun dia ada waktu dia. Waktu yang bagus untuk sembahyang, waktu yang kurang bagus. So, kalau ada macam contoh hari Thaipusam tu datang atau ada perayaan Pongal lah. Pongal tu dia kena ikut waktu yang ditetapkan. Dalam sehari pun ada 4 waktu yang bagus, tak bagus. Banyaklah, ada perayaan Pongal, ada perayaan Thaipusam. Dan setiap bulan penuh sangat istimewa. Full moon dikata Paurnami. Tahun yang tak ada bulan tu. Yang orang kata anak bulan nak mula tu kan. Itu pun sangat istimewa. Untuk tuan-tuan yang lain-lain lah. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya saya nak tanya. Okey, saya sebelum tu, saya dari kecil saya memang mencari Tuhan, mencari agama. Sangat-sangat kerohanian tu sangat-sangat kuat lah sejak kecil tu. Dalam mencari tu saya pernah bertapa di Gua Siam, saya pernah pergi church, belajar Bible. Sampai satu azan subuh 2008 tu yang hidayah masuk dalam diri saya. Azan subuh tu, saya rasa aku yang ciptakan ini akan berikan, terima je lah suara macam tu. And saya menolak lagi 10 tahun akan datang tu. Dan 2018 dapat hidayah kali kedua bila hampir nazak, hampir rasa nak meninggal dunia. Azan maghrib masa tu yang saya buat keputusan untuk masuk Islam. Agak berat jugalah hidayah sebenarnya. Okey, soalan terakhir. Okey, selama mana dalam perjalanan hidup saya selalu di tempat seorang ketua tau. Macam kat kawan-kawan sekolah ke dalam, dia lah paling kepala dalam geng tu. Atau yang kalau sekolah buat rombongan pun dia cari saya jadi ketua yang bawa. Kalau buat pun kan, nak bagi apa ni? Ni bagi dia yang duduk depan. Mengarahkan orang lah. Bab-bab mengarahkan orang pun sentiasa saya punya tunjuk ajar lah lebih tu. So bila saya masuk Islam, saya tak ada apa-apa tentangan daripada siapa. Di ibarat kisah bila Umar bin Al-Khattab, bila memeluk Islam kan, satu leadership tu ada. So tak ada tentangan direct apa-apa pun. Orang like, muka gangster ataupun rock kerana dah masuk Islam. Kenapa agaknya? Mungkin ni cara yang terbaik. Orang jadi pengikut, ramai pengikut. Bila kita di tempat yang leader, tak ada tentangan sangat. Mungkin di belakang tu adalah, di belakang tu mungkin ibu saya ada orang tentang, tapi depan-depan tak ada. Aisyah boleh tolong perkenalkan diri? Nama saya, nama sekarang lah, nama Islam Aisyah Syirah. Nama sebelum Islam Syirah. Syirah. Berasal dari Sabah. Sabah. Dia menetap sini tahun 2015. Anggaran gitulah, 10 tahun lah. Sebelum ni Aisyah mengambil agama? Agama Kristian. Kristian. Kita teruskan pada soalan pertama. Okay. Macam
untuk soalan pertama adalah Doa. Dia biasa hari Ahad, hari Jumaat dengan hari Rabu. itu waktu yang kira waktu yang Kira waktu-waktu ni waktu mustajab orang bilang. okay, seterusnya yang untuk soalan yang kedua Ada apa? biasa Natal, Hari Natal. Natal. Boleh ceritakan secara ringkas tak hari Christmas ni raikan untuk apa sebenarnya? Dirayakan untuk kelahiran yang diorang panggil Jesus lah. Lepas tu hari 25 tu kelahiran Jesus. Untuk kepercayaan lah. Untuk yang soalan yang seterusnya Mungkin bukan mungkin lah orang sekeliling lah pertama sekali. Sebab dulu kerja dari mana? rumah sewa saya tu semua Muslim. So sekitaran Ya. ada agama Islam ke tak? So dulu kan kerja kan kita sewa satu rumah. Lepas tu kita sewa bilik-bilik tu kan. Jadi molek tu saya masuk rumah tu semua Islam. So memang memang suasana kawan. ni suasana Islam. Ya. Diorang ajak saya pergi bazar. Gitu itu yang tertarik tu. Tak boleh cerita Kak Aisyah masuk Islam umur berapa? Banyak lah. 22 anggaran gitu. So nak kata persekitaran tu yang membuatkan Kak Aisyah Ya. rasa nak memeluk agama Islam. Ya, betul. Okay, untuk soalan yang terakhir, Mula-mula tu ada jugalah macam lebih pada mak lah. Dia macam kecewa sikit lah. Gitu. Tapi lepas saya kahwin, dia tengok kehidupan saya, okey. Alhamdulillah. Dia menerima lah. macam rakan yang Rakan-rakan tu gitu je lah. maksudnya Okey lah. Okey, dia dapat Kak Aisyah lagi diorang gembira lah. Balik kampung hari tu semua jumpa. Okey je, tak ada lah macam itu dah tak ada lah. Okey je.